Kedua-dua perkataan ini seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam tasik, menyebabkan ombak yang tidak terkira di matanya. Akhirnya, dia menutup matanya, sukar untuk melihat apakah ekspresi yang ada. Saya bertanya lagi, adakah anda akan berkahwin dengan saya? Dia akhirnya bercakap, tidak. Perkataan tidak agak menyakitkan hati saya. Memandangkan Pangeran tidak ingin berkahwin, Pangeran rasa seronok mengusik saya kebelakangan ini. Saya menoleh, merasakan rasa penghinaan yang sama. Sama di dalam hati saya. Sebelum saya pergi, saya tidak dapat menahan diri daripada mengutuk. Pangeran Hakkun, awak sangat hina. Satu tangan menarik aku ke belakang. Dia kelihatan sedikit keliru. Anda tidak suka saya? Hakkun berkata dengan suara yang tenang. Itu sebab tidak berkahwin. Ayat ini menghentikan langkah saya dan hampir menyebabkan saya terjatuh. Saya berjumpa dengannya selama 10 hari. Dalam 5 hari yang pertama, saya bimbang. Keluarga Perdana Menteri saya akan dihukum. Dalam 5 hari berikutnya, saya takut keluarga Perdana Menteri menemui petunjuk dan saya terpaksa menyelinap setiap kali saya keluar. Apatah lagi aku tak ada perangai nak cintakan seseorang sembarangan, jadi macam mana aku nak suka dia. Nasib baik, emosi saya stabil. Saya mencondongkan badan ke hadapan dan dengan berani menyentuh pinggangnya. Seketika, ototnya tegang dan dia keras seperti batu. Saya separuh mengusik, separuh curiga. Pangeran Hakkun, awak suka saya, kan? Dia berhenti bercakap lagi. Ekspresinya tenang, tetapi ada sedikit rasa malu yang tersembunyi di matanya. Saya terkejut. Anda benar-benar suka saya? Pangeran Hakkun memandang saya dengan mantap. Badannya sedikit menggeletar, tetapi dia berkata dengan dingin, jika anda tiada apa-apa, balik dan berehat. Tidak tahu kenapa, saya tidak takut dengan Pangeran Hakkun lagi. Malah saya suka membuat dia tersipu. Sipu. Hari itu di jamuan bunga, saya berasa tidak selesa memandangnya, bukan kerana reputasinya yang terkenal, tetapi kerana ekspresi mendalam yang tersembunyi di bawah mata gelap itu. Saya menendangnya dengan sangat ringan di jamuan itu, tetapi dia jatuh ke dalam tasik juga. Ini sangat pelik. Terdapat kabar angin dari luar bahawa Pangeran jatuh tasik dan sakit. Kemudian saya sendiri masuk ke dalam perangkap, seperti satu hilah untuk menjemput saya ke dalam tempayan, selepas saya datang ke kediaman Pangeran. Rumah yang sudah lama tidak didiami ini menambah banyak batu dan taman, menanam bunga, dan memasang bingkai buayan. Pembantu rumah berkata ia untuk saya. Pangeran Hakkun meletakkan banyak barang kemas aneh di dalam bilik tidurnya. Dia tidak pernah bermain dengan barang kemas ini. Saya tidak tahu sama ada ia secara kebetulan atau tidak, tetapi saya suka semuanya. Saya boleh bermain dengan barang kemas untuk masa yang lama setiap hari, dah berulang kali begini. Walau sebodoh manapun saya tetap tahu apa yang dia fikirkan. Namun, Dong Mei berkata, tetapi kami melakukan semua ini secara curi-curi. Saya rasa ia agak menghina. Ini benar-benar keterlaluan. Baru-baru ini, ibu saya semakin mendesak saya. Jadi saya cuba untuk berdepan dengan Pangeran. Sudah tentu, Pangeran tidak menafikannya. Pangeran di hadapan saya tidak pernah senyap seperti hari ini. Pangeran Hakkun. Saya berkata dengan suara yang mendalam. Adakah anda mahu berkahwin dengan saya? Cukuplah dia sukakan aku. Saya akan menjadi isterinya mulai sekarang. Tetapi tidak ada kegembiraan di kening lelaki itu. Dia mengalihkan pandangan dan berkata, sudah tiba masanya untuk kamu kembali. Saya tidak terkata. Saya menahan keluhan dan melangkah keluar dari istana. Cik, lelaki ini sangat pelik. Dong Mei mengutuk. Dia suka Cik, tetapi dia tidak mahu berkahwin. Saya segera berkata, tidak, mereka tidak pelik. Ayat ini mengingatkan saya kepada abang-abang saya di rumah. Mereka selalu memujuk gadis lain dan mengatakan mereka menyukai mereka. Tetapi apabila gadis itu bertanya bila abang-abang akan mengahwini mereka, abang-abang saya berlari pantas. Dalam hati abang-abang saya, gadis-gadis itu hanya layak menjadi gundik simpanan mereka. Dan mencari isteri adalah keutamaan mereka. Memikirkan perkara ini, saya menjadi sangat tenang. Saya gembira ingat bahawa Pangeran Hakkun menyukai saya sebentar tadi. Tetapi sekarang saya lihat tidak ada orang bodoh seperti saya. Berani saya paksa dia kahwin dengan saya.
Seberapa mulia dan berkebolehan saya ini? Kereta kuda saya dihentikan semasa dalam perjalanan pulang ke kediaman Perdana Menteri. Dong Mei berbisik, "Cik, kami dalam masalah besar." Saya membuka tirai kereta kuda dan terjumpa Song Hae. Selepas setengah bulan tidak jumpa, dia menjadi lebih kurus dan seluruh tubuhnya masih memancarkan perangai yang lembut seperti jade. "Cik, apa khabar hari ini?" Song Hae tersenyum ringan. "Sudahkah anda membaca surat saya?" Saya berkata dengan muka dingin. "Saya tidak melihatnya." Saya membuangnya. Mulut Song Hae terpaku sedikit. Yakin saya labuhkan tirai kereta kuda dan berkata, "Tuan Song Hae, tolong beri laluan." Tetapi dia tidak bergerak. Saya mendengar dia berkata, "Surat itu menyatakan bahawa saya bersedia untuk memohon ibu saudara saya untuk menganugerah perkahwinan anda dengan saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang Cik mahukan. Saya menyesal, saya tidak sepatutnya mengambil kesempatan atas lelaki muda ini. Pada asalnya saya sangat marah dengan Pangeran Hak Kun sehingga saya tidak boleh makan apa-apa. Tetapi sekarang saya melihat Song Hae. Saya berasa saya yang lagi tidak hormat. Saya tidak boleh melakukan kesilapan yang sama berulang kali." Saya berkata dengan serius, "Tuan Song Hae, apabila saya mendekati awak pada mulanya, niat saya tidak murni, Cik. Saya tahu dari awal." Song Hae berkata dengan wajah lembut, "Anda tidak mahu memasuki istana dan anda berminat dengan latar belakang keluarga saya dan ingin melarikan diri melalui saya." Ternyata dia sentiasa sedar, "Cik, tidak ada salahnya memilih keluarga yang baik untuk didiami. Saya hampir tidak mengekalkan ketenangan saya." "Song Hae, saya tidak suka awak." Wajah Song Hae sedikit kaku dan dia bertanya, "Kalau begitu adakah anda menyukai orang lain?" Saya tersenyum. "Song Hae, adakah wajar untuk anda bertanya kepada saya soalan seperti ini?" Perwatakan anak gadis Perdana Menteri yang bermaruah saya ini kadangkala boleh membantu untuk mengelak segala persoalan yang saya tidak ingin jawab." Song Hae tunduk dan berhenti menghalang kereta kuda saya. "Jika Cik tidak mahu menjawab, saya akan anggap Cik tiada calon lain yang disukai." Kereta kuda saya telah pergi. Saya tinggal di Dewan Nenek Moyang sepanjang hari, melaungkan sutra dan berdoa. Suatu hari, Dong Mei kelihatan gembira dan berkata, Cik, Pangeran telah mendapat balasannya." Nampaknya, saya seolah-olah membenamkan diri dalam salinan kitab suci. Sebenarnya, saya tengah melukis kura-kura. Terdapat satu perkataan pada setiap kura-kura iaitu Pangeran Ihak Kun di hadapan nenek moyang saya mengutuknya untuk menjadi kura-kura. Saya simpan gambar kura-kura itu. Apa masalah dia? Dong Mei tersenyum dan berkata, keadaannya semakin teruk baru-baru ini dan dia menjadi pekak. Saya menjawab dengan santai. Oh. Yakah? Dong Mei memandang saya pelik. Cik, ada sesuatu yang tidak kena dengan awak. Ada apa? Awak ada sesuatu dalam fikiran awak. Sudah tentu. Saya sedang mengoyakkan kura-kura di atas kertas. Siapa yang boleh riang selepas bertemu kura-kura? Di luar balai nenek moyang, ibu saya lalu dengan sekumpulan pembantu rumah. Saya sangat takut sehingga saya menyembunyikan kertas yang bersepah di tangan saya dan berpura-pura menyalin kitab suci. Ibu merenung saya, menggigil seluruh badan saya.